Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Sehat? Terima kasih kerana video kecil. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, episod doa yang terlindung dah malam ini adalah episod terakhir, di mana last episode semalam, episod 27, mahkamah membawa saksi utama untuk kes Ustaz Irfan, iaitu Rita. Rita adalah orang yang sangat rapat dengan Sakir, di mana Sakir itu adalah orang yang mempunyai bukti utama, tapi dia dibunuhkan. So, Rita tampil sebagai saksi. Boleh kata saksi kunci lah. So, ini dia. Yang Arif, rakaman itu merupakan bukti asal kejadian yang sebenar dan menunjukkan tertuduh Ustaz Irfan telah merogol Anissa. Arwah Syakir ada bagi tahu pada hari kejadian tersebut ada seorang lelaki yang tidak dikenali diupah oleh tertuduh untuk memukau Anissa dan membawa masa ke sebuah hotel. Selepas pada itu, arwah tidak pernah lagi jumpa lelaki itu, seolah-olah menghilang tanpa jejak. Arwah merakam video ini pun sebagai langkah untuk melindungi diri dia sendiri, dan akhirnya kebimbangan itu pun menjadi kenyataan. So, kita tengok malam nanti full episode. Okay, saya tak nak cerita banyak-banyak supaya korang semua nak tengok. Okay, kita lupakan dulu pasal drama ni. Sekarang saya nak menarik balik kata-kata aku yang dulu yang kata, benda lah pelakon ni, ini tu, benda lah pelakon ni, tak ada pelakon lain ke apa ke, ini yang ambillah pelakon lain yang sedia ada, yang dah dikenali, yang dah handsome, hello. Saya tarik balik kata-kata tu. Kerana apa? Bagi saya tak tahulah. Untuk orang lain, secara jujur, Ustaz Irfan berjaya membawakan watak ni dengan sebaiknya, dan tuduhan-tuduhan yang awal-awal drama dia dikecam, muka dia tak handsome apa semua, tapi lakonan dia cun-cun melecun, mantap. Tak adalah sekayu-kayunya, ya. Walaupun pertama kali tampil di layar TV macam seperti yang dia kata, kalau tak silap, ini adalah lakonan pertama dia di TV. So, bagi saya, dia sangat-sangat berjaya dengan watak dia, di mana selama saya tengok dari episod 12 tahu baru saya tengok drama ni. Tapi saya tak berkenan dengan pelakon ni. Tapi rupanya, pilihan yang tepat, ya. Dan saya rasa lakonan dia pun, dia lebih okey daripada pelakon-pelakon yang muda, yang handsome, yang hello. Walaupun dia tak se-hello manapun, dan walaupun dia dah berumur, tapi saya rasa lakonan dia lebih mantap, lebih okey daripada pelakon-pelakon yang sedia ada, yang daripada pelakon-pelakon yang baru sekarang ni lah. Ya Allah, pelakon lelaki ke perempuan ke, Allah, pelakon baru sekarang, tak kira lelaki ke perempuan ke, aduhai, tak tahu nak cakap apa lah. Tapi lakonan Ustaz Irfan dalam drama ni, saya rasa secara peribadi lah, saya lah, orang lain saya tak tahu, saya rasa dia berjaya. Lepas tu lakonan dia tak sekayu-kayu pun. Walaupun awal-awal saya mengecam juga, apa ni watak ni, kenapa dia ni, kenapa itu. Tapi setelah saya menyaksikan sendiri daripada episod 13 ke 12 sampai malam nanti ni, episod terakhir, saya rasa macam okey. Pilihan yang dibuat oleh pengarah tu, dia mengambil risiko tapi dia berjaya. Dan drama ni dah viral, ya, mendapat sambutan. Okay? So, jumpa malam nanti episod 28, last. Okay? Episod malam tadi last. So, saya tak nak spoil-spoilkan, ya. Kita tunggu je. Cuma apa yang pasti, saksi untuk kes dia ada yang boleh, orang kata, kau tak boleh buat apa dah. Kau tak boleh buat apa dah. Kau kena terpaksa masuk ke dalam. Kisah, cuba lagi malam nanti episod terakhir untuk doa yang terlindung. Okay? So guys, jumpa lagi. Bye.